Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sihat. Saya Dr. Aiman. Ini saya nak berkongsi satu topik yang menarik, iaitu carpal tunnel syndrome. Selalunya orang yang ada masalah dengan carpal tunnel syndrome ni dia akan adu dengan masalah kebas jari. Utamanya 1, 2, 3. Kadang jari keempat. Jaranglah jari kelima ni akan jadi kebas juga. Selalunya 3 jari yang utama ni juga satu jari manis ni lah. Kenapa masalah carpal tunnel syndrome ni boleh berlaku? Sebenarnya sebab sini dekat bahagian pergelangan tangan kita ni ada satu saraf yang lalu. Nama dia saraf median nerve. Saraf median ni kadang dia boleh terhimpit dekat kawasan pergelangan menyebabkan sakit saraf tu. Macam mana pula saraf tu boleh terhimpit kan? Dia adalah disebabkan oleh pergerakan yang berulang ataupun kanan yang berulang dekat kawasan pergelangan tangan. Sebagai contoh, orang yang kerja typing dekat komputer, kedudukan tangan dia tu dia akan bengkok sikit dan akan menekan kawasan pergelangan. Ada pula contohnya mungkin ada aktiviti menjahit ke, dia punya pergerakan jari ya, ataupun ada pekerjaan-pekerjaan libatkan motor halus memerlukan pergerakan pergelangan tangan yang banyak lah. Jadi ada banyak faktor yang boleh menyebabkan himpitan dekat saraf median tu. Jadi ada cara ke untuk rawat? Ya, ada cara untuk merawat masalah carpal tunnel syndrome ni, kebas-kebas kat jari tu. Rawatan yang pertama ataupun yang awal adalah biasanya konservatif lah, akan kurangkan sakit dan kemudiannya kita tuam dekat kawasan pergelangan tu boleh membantu untuk mengurangkan kebas. Seterusnya katakan tak settle juga, tak okey juga, kita akan offer untuk rawatan injection dekat kawasan pergelangan tangan tu. Kita bagi ubat radang. Ubat radang tu bantu untuk mengurangkan kanan ataupun himpitan dekat kawasan saraf median tu. Jadi dah tak ada dah rasa sakit ataupun kebas dekat hujung-hujung jari. Dan akhir sekali, kalau katakan rawatan yang injection tak berkesan, mungkin perlu operation lah. Tapi itu semua perlu tentukan bila kita berjumpa dengan doktor akan tengok dan akan memberi rawatan yang sepatutnya. Jadi, kalau anda ada masalah seperti yang saya sebut tu, bila dapatkan rawatan, terus ke klinik dan kita akan berikan rawatan yang sepatutnya.